6,000 unit kad jari tajwid sudah terjual. Dan ramai sudah merasai kaedah daripada jari tajwid ni. Tak perlu hafal tajwid pun. Serius Mam? Tak perlu hafal tajwid, tapi tahu tajwid Mam? Ya, betul. Cuba tengok ni. Ya, betul. Kalau kita nak pandai tajwid, jangan hafal nama dulu. Jadi nombor satu adalah kita kena fahamkan dulu tajwid tu apa. Jadi tajwid ni terhasil apabila huruf jumpa dengan huruf. Dan kunci dia adalah 5 perkara ini. Iaitu ini dia. Kita tengok kat sini ada lam, mim, nun, mad dan juga waqaf. Okay, tengok pada ayat ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 pada kalimah jannatin tajri. Jadi pada perkataan ini kita ada perasaan iaitu tanwin. Okay, pada perkataan tanwin bertemu dengan huruf ta. Okay, jadi sekarang ni kita tak tahu kita nak baca macam mana. Kita nak baca dengung ke kita nak baca jelas. Jadi jom kita rujuk kad jari tajwid. Masa saya cakap tadi, tanwin dengan nun adalah sama. Jadi kita tengok dekat jari nun. Okay, jari nun, jari tengah kita ni. Kita jumpakan nun, jumpa dengan huruf ta. Jadi kita pusingkan roda. Jadi huruf ta, okay, kita letak di bawah huruf nun. Bila nun bertemu dengan ta, tengok pada roda ni, tengok pada bulatan ni. Jangan keliru ya, ada 3 bulatan ni. Bulatan lam, bulatan mim, bulatan nun. Tengok pada bulatan nun yang bawah sekali ni. Warna dia adalah warna apa? Warna hijau. Jadi rujuk balik pada jari kita ni, jari tengah ni, jari nun ni. Apa yang berwarna hijau? Iaitu kita nampak di sini adalah ikhfa hakiki. Maksud di sini adalah sembunyikan bunyi nun tu beserta dengung. Jadi kita rujuk balik pada ayat kita tadi tu. Jannatin tajri. Okay. Dekat perkataan tin tu kita nak kena dengung ke? Tak perlu dengung? Jawapan ni kita perlu dengung. Jannatin tajri. Menarik lah Mam. Nak beli kat mana ni Mam? Nak dapatkan jari tajwid, boleh dapatkan di TikTok Shop Jari Tajwid ataupun tekan link di sini.